pada malam kejadian tu, Diana ni dia pergi Dobi lah. Kenapa dia suka pergi Dobi malam-malam? Sebab dia ni jenis introvert, tak suka ramai-ramai kan. Jadi malam tu kira nasib dia lah, Dobi tu tak ada orang. So sementara nak tunggu 27 minit tadi tu kan, dia pun scroll dah telefon dia, main IG, main TikTok. Tiba-tiba dia terdengar sesuatu. Dalam masa yang sama, kawan dia Ina datang. Jadi dia nampak lah Ina. So dia panggil, Ina, sinilah. jadi masa Ina sampai tu, bunyi menangis sudah tak ada lagi dah. Diana ajaklah si Ina ni berborak sebab nak hilangkan rasa takut dia kan. Tapi dia tak bagi tahu pun dekat si Ina tu. Sambil-sambil borak tu, telefon si Diana ni berbunyi. Kawan dia emak telefon dia lah. Jadi sementara dia jawab telefon tu, si Ina ni masuklah dalam Dobi. Halo Diana, kau kat mana tu? Aku dekat Dobi ni. Aku dengan Ina kat sini. Dia temankan aku. Ho, apa? Kau dengan Ina? Oi, Diana. Aku kat bilik lah. Ina dekat bilik rupanya. Ina. Aku balik kejap. Powerbank aku tertinggal. Weh, apa hal Diana tu? Aku rasa Diana nampak hantu. Awak dah tahu ke? Tak sempat Diana nak berpura-pura, dah terkantoi pula. Apa lagi, berlarilah dia sampai ke rumah sewa dia.